Aduh, kenapa artikel aku ni macam tak masuk akal? Ayat semua dah ada. Tapi bila aku baca balik, rasa macam sup tanpa garam. Bagi aku tengok. Oh, Rami, ni bukan sup tanpa garam ni. Ni sup tanpa resepi. Ayat kau tu tak ada kohesi langsung. Dan aku rasa tak ada koheren juga. Aku rasa ayat kau ni macam katak melompat terkejut. Kohesi? Koheren? Apa benda tu? Aku tulis dalam bahasa Melayu, bukan bahasa alien. Kohesi tu macam gam tau Rami. Ayat kau tu kena kau sambung dengan penanda wacana. Contohnya, kau guna selain itu, namun begitu, oleh itu. Kalau tak ada, pembaca akan rasa macam ayat kau tu jatuh daripada bangunan, terjun daripada bangunan, kau tahu? Macam ni lah. Saya suka makan nasi. Saya juga lapar. Jadi kalau kita tambah kohesi tu sikit, dia jadi saya suka makan nasi. Oleh itu, saya lapar bila tak makan. Jadilah lancar ayat kau. Oh, jadi aku kena sambungkan ayat-ayat aku dengan penanda wacana yang betul. Betul tu. Sekarang masuk bab koheren pula. Koheren tu macam dalam cerita, kenalah logik dan tersusun. Kalau mula-mula kau cerita pasal bahasa, lepas tiba-tiba kau masukkan pasal nasi lemak. Tu namanya dari tajuk. Oh, jadi setiap perenggan tu mesti ada idea utama. Lepas tu semua ayat sokong idea tu. Ya. Cepat biar otak pembaca tu tak pening. Okey, ni pula adalah kejelasan. Kau tahu tak, kejelasan ni adalah ayat yang mudah dipahami. Cara penulisan ayat agar mudah dipahami. Ia jangan terlalu panjang sampai pembaca tu semput nak baca. Pengaplikasian komponen linguistik yang dikorelasikan secara integratif dalam domen sosial. Aku rasa aku dah pening. Baiklah, aku tukar jadi bahasa digunakan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat. Macam tu. Perfect. Kesimpulannya, kalau kita nak tulis artikel akademik yang baik, kena ada Ayat bersambung, idea tersusun, Dan mudah faham. Jadi, kalau tak ada ketiga-tiga tu, artikel kau akan jadi Kacau Bilau Akademik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Najda dan hari ini saya akan membentangkan tentang analisis saya terhadap aspek kohesi dalam artikel yang bertajuk Pengaruh Media Sosial terhadap Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Masyarakat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 31 Mei 2025. Artikel ini ditulis oleh Peyona Mokhtar. Sebelum saya menghuraikan tentang kohesi, izinkan saya menerangkan sedikit maksud mengenai kohesi dalam konteks penulisan akademik. Secara ringkas, kohesi bermaksud hubungan bentuk ataupun bahasa struktur dalam teks yang mengikat ayat, frasa dan perenggan supaya menjadi satu kesatuan yang padu dan mudah difahami. Kohesi boleh dicapai melalui penggunaan penanda wacana, pengulangan, rujukan, penggantian dan juga kata hubung. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan bagaimana unsur-unsur kohesi digunakan secara berkesan oleh penulis dalam artikel ini untuk menjelaskan isu pengaruh media sosial terhadap bahasa Melayu. Bahagian 1 iaitu struktur dan aliran idea. Dari segi struktur, artikel ini sangat tersusun dan kohesif kerana penulis memulakan penulisan dengan pengenalan konteks yang meluas, iaitu perkembangan pesat media sosial daripada dulu hingga kini. Contohnya, penulis menyebut bagaimana platform seperti Facebook, Instagram dan TikTok telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Pendahuluan ini berfungsi untuk menyediakan pembaca dengan gambaran umum sebelum membawa kepada isu utama, iaitu pengaruh media sosial terhadap penguasaan bahasa Melayu. Selepas pengenalan, penulis menyusun isi mengikut urutan logik bermula dengan pengaruh positif, kemudian pengaruh negatif dan diakhiri dengan cadangan penyelesaian. Susunan ini menjadikan artikel mudah diikuti dan menunjukkan kohesi dari segi organisasi idea. Peralihan antara bahagian-bahagian ini juga licin. Misalnya, selepas membincangkan kebahagiaan media sosial seperti penyebaran ilmu dan peningkatan kreativiti bahasa,
penulis menggunakan ayat peralihan seperti namun begitu dari sudut negatif untuk membawa pembaca kepada bahagian yang bertentangan. Ayat ini bukan sahaja berfungsi sebagai isyarat perubahan topik tetapi juga mengekalkan kesinambungan antara perenggan. Bahagian 2 iaitu penggunaan penanda wacana. Dari segi kohesi tata bahasa, penulis banyak menggunakan penanda wacana ataupun kata sambung yang membantu menghubungkan ayat dan idea. Antara penanda wacana yang digunakan termasuklah namun begitu, iaitu menunjukkan kontras. Sebagai contoh untuk memberi ilustrasi, di samping itu untuk menambah maklumat. Contohnya dalam penganaan yang membincangkan penggunaan bahasa rojak, penulis menulis. Sebagai contoh, frasa seperti time kejadian itu saya sedang lunch. Kata sambung sebagai contoh di sini berfungsi untuk menghubungkan hujah dan bukti sekaligus memperkukuh kohesi dalam teks. Penanda wacana sebegini memastikan pembaca dapat mengikuti perjalanan idea dengan mudah dan tidak keliru apabila penulis beralih daripada satu isi kepada isi yang lain. Bahagian 3. Pengulangan dan rujukan. Aspek kohesi juga dapat dilihat melalui pengulangan kata kunci dan rujukan. Dalam artikel ini, perkataan media sosial, bahasa Melayu dan pengaruh diulang beberapa kali dalam hampir setiap perenggan. Okey, kita beralih kepada bahagian seterusnya iaitu bahagian 4 yang membincangkan kohesi, perenggan dan hubungan logik. Selain hubungan antara ayat, artikel ini juga menunjukkan kohesi yang kukuh antara perenggan. Sebagai contoh, selepas penulis membincangkan tentang penggunaan bahasa singkatan seperti SY untuk SAYA, perenggan seterusnya mengulas tentang kesan jangka panjang terhadap ejaan dan tata bahasa Melayu. Ini menunjukkan kesinambungan logik dari masalah kecil kepada kesan yang lebih besar. Penulis juga bijak menggunakan kata hubung, sebab dan akibat seperti kerana, oleh sebab itu dan maka. Sebagai contoh, oleh sebab itu, kesedaran pengguna media sosial perlu ditingkatkan bagi mengekalkan martabat bahasa Melayu. Ayat ini bukan sahaja menyimpulkan perbincangan tetapi juga menghubungkan sebab dan akibat dengan jelas, menjadikan keseluruhan artikel lebih mudah difahami. Bahagian 5 pula ialah tentang penutup dan rumusan kohesi. Akhir sekali, dari segi penutup, penulis menutup artikel dengan kesimpulan yang mengikat semula semua isi utama. Penulis menyatakan bahawa walaupun media sosial membawa banyak manfaat, tetapi pengguna perlu lebih berhati-hati agar tidak menjejaskan mutu bahasa Melayu. Kesimpulan ini mengulang semula idea utama yang dibentangkan dalam pendahuluan. Satu strategi kohesi yang berkesan untuk menegaskan mesej artikel. Keseluruhan artikel ini menunjukkan bahawa penulis mengamalkan kohesi yang baik melalui susunan idea yang logik dan berterutan, penggunaan penanda wacana yang sesuai, penggunaan kata kunci secara berkesan, hubungan antara ayat dan perenggan yang lancar, dan kesimpulan yang menutup penulisan dengan kemas. Kesimpulannya, artikel pengaruh media sosial terhadap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat merupakan contoh penulisan akademik yang menunjukkan kohesi yang tinggi melalui struktur yang teratur dan penggunaan bahasa yang konsisten. Penulis berjaya memastikan setiap idea dihubungkan secara jelas antara satu sama lain, sekaligus membantu pembaca memahami mesej utama artikel dengan mudah. Sekian sahaja pembentangan saya tentang aspek kohesi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan hasil analisis kami berdasarkan sebuah artikel penulisan akademik bertajuk Pengaruh Media Sosial Terhadap Penggunaan Bahasa Melayu yang ditulis oleh Priyana Mahta dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada 31 Mei 2025 melalui laman rasmi jendela DBP.
Artikel ini membincangkan isu semasa yang sangat rapat dengan kehidupan masyarakat kini, iaitu bagaimana media sosial mempengaruhi cara masyarakat menggunakan dan menguasai bahasa Melayu. Penulis juga melihat media sosial bukan hanya sebagai punca kemerosotan bahasa, tetapi juga sebagai platform baru yang boleh dimanfaatkan untuk memperluas penggunaan bahasa Melayu secara kreatif dan menarik. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep koheren yang terdapat dalam artikel ini. Pertama sekali, mari kita fahami dahulu maksud koheren. Secara umum, koheren merujuk kepada keteraturan dan kesinambungan idea dalam sesebuah penulisan. Sebuah teks dianggap koheren apabila setiap ayat, perenggan dan isi saling berkait secara logik serta membawa pembaca memahami hala tuju penulisan dengan mudah dan lancar. Dalam konteks penulisan akademik, koheren amat penting kerana ia memastikan penyampaian idea penulis tersusun dan beraliran, bukan berserabut atau terpisah-pisah. Dalam artikel pengaruh media sosial terhadap penguasaan bahasa Melayu, penulis Peyona Mokhtar jelas menampilkan struktur penulisan yang koheren dan berurutan. Artikel ini bermula dengan pengenalan isu utama, iaitu pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Daripada perenggan pertama, penulis sudah menjelaskan latar belakang isu dengan menerangkan perkembangan media sosial serta peranan media sosial dalam kehidupan harian. Ini membentuk asas yang kukuh sebelum penulis beralih kepada perbincangan yang lebih mendalam. Seterusnya, penulis mengembangkan hujah secara berperingkat, bermula dengan kesan negatif, diikuti dengan kesan positif dan diakhiri dengan cadangan penyelesaian. Susunan seperti ini menunjukkan aliran logik dan keseimbangan hujah, menjadikan keseluruhan artikel mudah diikuti oleh pembaca. Sebagai contoh, selepas menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial berlaku menyebabkan pencemaran bahasa seperti singkatan tidak baku dan penggunaan bahasa rojak, penulis tidak terus menutup perbincangan di situ. Sebaliknya, beliau menyambung dengan pandangan yang lebih seimbang, iaitu penggunaan media sosial juga boleh menjadi alat memartabatkan bahasa Melayu sekiranya digunakan dengan betul. Peralihan hujah yang berlapis ini menunjukkan koherensi isu yang kukuh kerana setiap bahagian saling melengkapi dan menghubungkan antara satu sama lain. Antara contoh jelas dalam artikel ini ialah cara penulis menghubungkan sebab dan akibat antara penggunaan media sosial dan tahap penguasaan bahasa. Contohnya, penulis menyatakan bahawa penggunaan bahasa yang tidak baku dalam media sosial sering diulang dan dikongsi sehingga akhirnya menjadi kebiasaan dalam komunikasi harian. Daripada kenyataan ini, penulis kemudian menyambung dengan kesimpulan yang logik, iaitu fenomena ini membawa kesan jangka panjang kepada tahap kecekapan bahasa dalam kalangan masyarakat. Susunan seperti ini menunjukkan koherensi logikal di mana idea bergerak daripada sebab kepada kesan dan akhirnya kepada implikasi sosial. Ia membolehkan pembaca memahami mengapa sesuatu masalah berlaku, bukan sekadar apa yang berlaku. Selain itu, peralihan antara perenggan juga disusun dengan baik. Setiap perenggan dimulakan dengan ayat topik yang memperkenalkan isu baru dan diakhiri dengan ayat penegasan yang mengaitkan kembali dengan isi utama artikel. Contohnya, selepas membincangkan kesan negatif bahasa rojak, penulis menutup perenggan tersebut dengan menekankan pentingnya kesedaran pengguna terhadap keindahan bahasa Melayu. Ini menunjukkan kesinambungan antara perenggan sekaligus mengekalkan aliran idea yang koheren dari awal hingga akhir artikel. Dari aspek gaya pula, penulis menggunakan nada yang konsisten dan objektif sepanjang artikel. Nada penulisan yang tenang, ilmiah dan tidak emosional membantu mewujudkan koherensi keseluruhan teks. Walaupun penulis mengemukakan pandangan peribadi tentang penggunaan media sosial, namun hujahnya disokong dengan pemerhatian dan contoh situasi yang realistik. Ini menjadikan isi penulisan lebih logik, berfakta dan berhubung dengan realiti pembaca. Selain itu, penulis mengelakkan peralihan topik secara mendadak. Setiap hujah dihubungkan dengan frasa penanda wacana seperti selain itu, walau bagaimanapun, dan oleh itu yang membantu pembaca menelusuri isi artikel dengan lancar. Penggunaan penanda wacana ini bukan sahaja mencerminkan kohesi, tetapi juga memperkukuh koheren keseluruhan penulisan.
Sebagai rumusan, artikel pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu menunjukkan koherensi yang tinggi melalui 3 aspek utama. Yang pertama, susunan isi yang logik dan berurutan daripada pengenalan isu, huraian, kesan negatif dan positif hingga cadangan penyelesaian. Yang kedua, hubungan sebab dan akibat yang jelas yang memudahkan pembaca memahami hujah penulis. Yang ketiga, nada dan gaya penulisan yang konsisten menjadikan keseluruhan artikel teratur dan mudah diikuti. Koherensi yang kukuh ini membolehkan artikel tersebut bukan sahaja menyampaikan isu dengan berkesan, tetapi juga mengekalkan tumpuan pembaca terhadap mesej utama bahawa penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan kesedaran linguistik demi memelihara martabat bahasa Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Mukarrami dari unit Tersa 2. Selain itu, artikel ini turut menyeru agar masyarakat memainkan peranan aktif dalam memelihara keindahan dan keaslian bahasa Melayu walaupun dalam penggunaan digital. Penulis menyarankan agar pengguna media sosial lebih peka terhadap tata bahasa dan ejaan serta menggunakan bahasa Melayu dengan penuh tanggungjawab. Institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka juga digesa memperluas usaha kempen kesedaran bahasa supaya media sosial tidak menjadi punca kemerosotan bahasa, tetapi sebaliknya menjadi ruang pengukuhan identiti bangsa melalui bahasa. Secara keseluruhannya, artikel ini menunjukkan keseimbangan antara pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap bahasa Melayu, sambil menekankan bahawa perubahan bahasa harus diurus dengan kesedaran dan tanggungjawab bersama. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang analisis saya tentang aspek kejelasan dalam artikel bertajuk Pengaruh Media Sosial Terhadap Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Masyarakat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 31 Mei 2025 yang ditulis oleh Payana Mokhtar. Sebelum saya menguraikan aspek kejelasan, izinkan saya memberi sedikit pengenalan tentang maksud kejelasan dalam penulisan. Secara ringkas, kejelasan merujuk kepada penggunaan bahasa yang mudah difahami, tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan. Penulisan yang jelas memudahkan pembaca memahami mesej yang ingin disampaikan tanpa salah tafsir. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan bagaimana penulis memanfaatkan pilihan kata, struktur ayat, contoh dan penjelasan yang teratur untuk memastikan mesej artikel dapat difahami dengan jelas oleh pembaca. Dari aspek kejelasan bahasa, penulis menggunakan perkataan dan istilah yang dekat dengan penggunaan harian masyarakat, menjadikan artikel ini mudah diikuti oleh pelbagai lapisan pembaca. Sebagai contoh, penulis menggunakan perkataan yang biasa dalam konteks media sosial seperti singkatan, bahasa rojak, pengguna dan platform digital. Istilah-istilah ini membolehkan pembaca membayangkan situasi yang dibincangkan tanpa perlu merujuk kepada makna kamus. Penulis juga mengelakkan penggunaan istilah yang terlalu teknikal atau bersifat akademik yang boleh menyukarkan pemahaman. Pilihan perkataan yang sederhana tetapi tepat ini meningkatkan keterbacaan dan memastikan pembaca memperoleh mesej yang jelas. Seterusnya, penulis mengutamakan ayat-ayat yang jelas dan terus kepada maksud. Kebanyakan ayat dalam artikel ini disusun dalam bentuk subjek predikat yang mudah tanpa struktur yang kompleks yang boleh mengelirukan. Sebagai contoh, penggunaan singkatan dalam penulisan di media sosial boleh menyebabkan kesalahan ejaan dalam penulisan formal. Ayat ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat secara tepat. Pembaca dapat memahami isu yang dibangkitkan tanpa perlu membuat tafsiran tambahan. Selain itu, penulis turut memecahkan idea kepada beberapa ayat yang pendek berbanding menghimpunkan semuanya dalam satu ayat yang panjang. Teknik ini meningkatkan kejelasan mesej dan mengelakkan pembaca daripada keliru.
Aspek kejelasan juga diperkukuh dengan penggunaan contoh yang konkret dan realistik. Penulis tidak hanya menyatakan hujah, tetapi turut memberikan contoh bahasa yang sering muncul di media sosial. Sebagai contoh, X menggantikan tidak dan NNT menggantikan nanti. Contoh seperti ini membantu pembaca membuat hubungan terus antara isi artikel dengan realiti penggunaan bahasa seharian. Maka hujah menjadi lebih jelas, relevan dan mudah difahami. Samping itu, penulis menyampaikan isi secara berperingkat, bermula daripada masalah kecil kepada kesan yang lebih besar. Contohnya, penulis mula dengan menyatakan fenomena penggunaan singkatan. Kemudian penulis menguraikan punca, ingin, cepat, santai dan moden. Akhirnya penulis menunjukkan kesan kesalahan ejaan dalam penulisan rasmi. Susunan ini menunjukkan kejelasan logik perkembangan idea yang membantu pembaca memahami sebab, proses dan akibat dengan jelas. Dalam kesimpulannya, penulis mengulang kembali mesej utama bahawa penggunaan media sosial perlu seimbang agar mutu bahasa Melayu tidak terjejas. Pengulangan mesej ini menegaskan maksud tulisan dan menjadikan penutup artikel jelas dan padu. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan tahap kejelasan yang tinggi melalui pilihan kata yang mudah difahami, ayat yang ringkas dan tepat, penggunaan contoh yang relevan, huraian yang tersusun mengikut logik, penutup yang menegaskan kembali idea utama ini dengan kejelasan yang baik. Dengan kejelasan yang baik, penulis berjaya menyampaikan isu pengaruh media sosial terhadap bahasa Melayu secara efektif dan mudah difahami oleh pembaca. Sekian pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian anda.